macam benda orang malam ni. Oh, kucing miau apa? Miau. Lagi ya? Ambil buah dah. Ambil buah dah. Ni boleh tabung dah. Tak mau je pergi dekat-dekat. Ambil buah dah. Dia ambil coklat dia tak malu. Dia nak ambil buah duit dia malu. Apa nak selatu? Mana? Oh dia RM10. Nhỏ luôn ni apa? Ha? Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua warga-warga Padang Serai. Jadi kita minta kerjasama kepada semua yang pengunjung. Jadi kita tampil ke hadapan. Jadi kita beri ruang kepada ruang mereka. Jadi yang nak menyaksikan persembahan sebentar ini, jadi kita minta tampil rapat di hadapan stage. Jadi kita beri ruang kepada peniaga-peniaga lain untuk terus berniaga, ya. Jadi mungkin ada pengunjung lain yang sama 10 pembelian bersama dengan rakan-rakan mereka. Jadi kita kepada anda yang nak menyaksikan untuk persembahan malam ini, jadi tampil ke hadapan. 10 lah bang. Memberi ruang kepada 10 lah. peniaga-peniaga. 10. Yakin? Sama biru. Okey, dan satu ini pada semua yang membawa anak-anak kecil, jadi pastikan anak anda berada dengan anda. Jadi kita tak mahu ada sebarang kemungkinan. Dia dah jadi lelaki. Kanak-kanak yang dah mungkin Beli ke? teringin sangat namanya Super Duper. Jadi kita adakan Super Duper untuk kanak-kanak. Jadi ibu dan ayah boleh saja berada di sekitar kawasan pentas. Main je nak, tunjuk sikit. Dan menyaksikan anak. Demo sikit. Main je nak. Main. Abah tengok dia pemain benjoy kat sini. Ini pada malam ni, apapun malam keempat kita berada di sini, saya bersama DJ Mi, DJ Faiz dan saya DJ RM50. Jadi siapa yang dapat biawak dapat hadiah RM50. Jadi kita minta Cik Ari bagi satu Okey, Ari. Okey, Assalamualaikum. Kita nak kenal dia. Pada sekarang kalau tak kenal saja sangat. Saya serahkan mic ni kepada DJ Ari. Satu soalan. Serahkan mic ni kepada As. Okey, kerja kita habis. Okey, Assalamualaikum semua warga Padang Serai, apa khabar? Tak dengar orang kuat lagi. Kali lagi, apa khabar warga Padang Serai? La ilaha illallah, makan ke tak lagi? Kali lagi. Apa khabar warga Padang Serai? Ni dia. Kuat lagi tak kuat tu. Ni seorang pelan sampai derah ni. Aku tak boleh. Abang-abang semua.
Sihat As. Apa kenal dah As ni siapa? Tak kenal. Apa buka kulit media TV dia lah. La ilaha illallah. Okey, kita tak boleh ke masalah. Hari bagi soalan yang nak kata susah tak susah. Nak kata mahal pun. Mahal memang mahal, RM50. Banyak oh, 50. As ada soalan simple ya? Tak nak fikir asal. Allah, dia ni fikir ni aku lah. Okey. Dengar betul-betul ni. Hampa biasa tengok ikan sajak tak? Ikan sajak. Hari nak tanya nak ikan apa? Ada 2 jantina. Ada 2 jantina. Siapa boleh jawab? Tadi sembang pasal ikan, aku pun nak bagi sebut juga pasal ikan. Siapa boleh jawab? Ikan yang berjantina 2. Jantan pun dia, betina pun dia. Siapa boleh jawab? Belah sini boleh jawab lah. RM50 balung, takkan tak mau dijawab ni. Allah. Ni model Leong lah. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab main sini? RM50 RM50. Ya Allah, ni abang boleh jawab kot. Abang try tengok. Assalamualaikum. Salam. Dari mana abang? Dari sini ya, Tanah Uji. Jawapan dia? Mati Bakak. Ni gina ni. Cik Wan aja Cik Wan. Dia kata ikan patin bakar. Ikan patin bakar ni abang. Pasal apa jawapan dia macam tu? Tu dia. Tu dia aku kata jawapan ni. Sekali sedah dia sebut. Betul tak siapa sokong ikan patin bakar? Angkat tangan. Siapa sokong? Dia ada 2 jantina, betul tak? Dia ikan patin perempuan. Jantan bakar. Betul tak? Hak ni rezeki ni. Okey, come on, kita tepuk tangan untuk brother kita. RM50. Abang boleh pakai sampai main kau ni. Orang mak leceh bang. Oi, mana boleh buat tu kau ni. Tapi duit ni laku takat pukul 12 saja. Nampak tak? Esok dia tak laku dah. Esok dia jadi daun. Weh, syaitan. Allah. Lawak ya Allah. Okey. Berezeki sama-sama nak. Okey. Syukurlah. Ya. Ikan patin bakar. Ikan patin bakar. Ikan lain tak boleh bakar? Nak kena cari jugalah nama perempuan. Kan? Lagi abang kata apa buat leceh. Kau tu tadi Minah bakar ikan? Ya, tak ada ikan nama Minah. Ada ikan nama Minah. Okey, jadi kepada semua. Okey. Pengunjung kita minta rapat lagi. Jadi ada ruang kosong. Jadi kita tidak kerjasama. Jadi kita jangan lock untuk rakan-rakan niaga kita nak berniaga. Yang rapat sikit, main rapat. Padang Serai jangan buat leceh. Untuk atas tangga ni boleh. Dekat sikit. Ni malu ni saya ni wakil orang Padang Serai ni. Oleh kerana rakan-rakan sahabat kita ni dari Kulim semua, jadi DJ Faiz kita dari Johor. Tepuk tangan untuk DJ Faiz. DJ Faiz daripada Johor. Sanggup datang dari Johor. Tapi dia dilahirkan di Kupang Menarong. Okey, DJ Pak Long juga dari Pening. DJ Pak Long. Ramai lagi rakan-rakan sahabat DJ. Alhamdulillah, wartawan kita juga bersama dengan As Kulim Media TV, dan diikuti juga bersama dengan saudara kita dari Taman Legenda. Tadi lupa nak tanya. Aduh abang lupa nama dah. Tu dia. Ni dia pun cari kat nak ni. Dari PKP itu sampai lah ni tak main Padang Serai. Betul tak? Rindu dekat kat nak tak? Rindu 5 minit dari tadi ni Cik Wan. 5 minit lagi. Saat kanak pun bedak. Tadi dia bertubuh bedak kalau biru. Takut lagi orang tengok lari. Ni wartawan kita. Abang main dekat sikit bang. Lupa nama abang. Ya Allah, ni dulu kami duk kerja sekali. Abang ni dari Taman Legenda, betul tak? Ni wartawan Padang Serai. Siapa nak menggunakan perkhidmatan beliau, main bitik-bitik telinga. Membantli siapa pun tak kira lah. Dia ni. Ini wakil Padang Serai. Kulim Media TV ni memang orang kata dah meluas sekarang di utara Malaysia.
Kan. Andainya orang kata apa yang kita minat ni teruskan. Macam saya ni tak minat. No. Betul Bang Mi? Ya. Kita minat bahagian seni suara, depa bahagian untuk video dan gambar. Betul tak? Kameraman yang pernah Tanpa dia orang. Kita hanya seorang penghibur. Kita penghibur. Sekering bulu rumah. Kita hanya ada suara, tapi tak. Kita juga bersama dengan DJ D. Ya. DJ D. Banyak DJ malam ni, alhamdulillah. Satu tepukan untuk semua DJ. Tu dia. Yes. Come on. Ini support yang terbaik. Jadi pada rakan-rakan DJ kita semua tampil malam ni. Jadi dari tengok persembahan. Ni rakan-rakan kita juga, alhamdulillah bang. Bapak sihat, terbaik. Jadi pada rasa nak duduk, boleh duduk. Oi, awak seorang jadi gitu. Karen lebih ke apa? Tengok Sat. Tengok Sat. Sagi sambak karen lagi hangit nang ni. Tak pasal-pasal. Alhamdulillah. Takkan DJ sabotaj tu. Ya. Okey, alhamdulillah. Dan kita masih lagi membaki 5 minit lagi untuk bersama dengan persembahan DJ ni kita suka Ramah. Simple yang sikit. Tuan-tuan, Princess membawakan kepada anda pemain drum yang tidak asing lagi, Kanda Prolo. Allah betul. Ingat masa duduk rumah, balik rumah jangan pakai bedok, jadi laki pingsan. Inilah Kanda bersama dengan kita malam ni untuk drama yang terbaik. Pakai baju merah lah ya. Nama dia baju merah. Apa? Tapi tak sama. Alright, tampil ke hadapan sama. Rapat lagi. Ini dia. Allah. Awak jangan buat belajar. Jangan buat belajar hari ya. Baik, satu tepukan untuk Kandam. Aku syok tu yang kata. Syok tak boleh tau. Apa tengok hampir mata dah. Hampir mata dah ada zombie kena tau. Okey, rapat ni. Dari dulu tak murah. Gerak-gerak ni. Alright. Awak buat ramai sangat ni tau. Jangan buat sangat. Dia pun main bagi. Orang kata semangat. Ini dia. Allah. Tepuklah tangan sekali untuk kanan drama, come on. Tu dia. Kak nak awak nampak lift gila ni. No, Nampak kuih banyak. Bukan apa, diet. Ampun yang dia kata orang putu. Awak bedak tak apa sampai habis. Lagi tak boleh pakai baju kebaya. Ni kita pesan kepada semua. Mai. Allah aku Para lupa. kaum hawa balik rumah jangan pakai bedak macam ni. Kak nak sembang dengan siapa ni? Takut lelaki buka pintu bilik belaga jatuh. Terkejut. Koma 3 hari. Okey. Kita bagi tepuan untuk Kak Nak. Lama tak dengar suara. Okey, kita serahkan mic dah. Baik, kita bersama dengan Kandam. Ya. Satu tepukan gemuruh. Kak Nak pakai mic elok-elok no. Cakap sudah. Jangan lebih dengan duk tembak dekat mulut. No. Okey, baik. Assalamualaikum. Dengar dengar suara tu. Siap. Elok. Assalamualaikum. Salam sejahtera, Mak. Sihat ke? Yang tadi tu yang Assalamualaikum tu suara sebenar. Saya ni lelaki sebenar. Bukannya sebab hampa tahu yang tahu lah yang tak tahu kita nak bak lah kita ni Kak Nak binti Rana.
Re muka anak. Ni. Muka anak saya tengok kat anak gerek tadi. Nak ikut kat anak balik. Tadi ada anji cekok belakang tu nak ikut kat anak balik. Okey lah. Tanpa membuang masa siap bol. Wih, syoknya main belon. Zat no. Termin. Zat. Minta maaf lah tak termin. Bingkai je. Okey. Kanan nak katuk boleh ke? Boleh. On dah on. Macam on. Macam demam dah. Lah. On dah on. Elok tak elok? Anak. Okey tak? Kita on tu Kanan nak mula dengan lagu half dulu. No? Kita exercise dulu. Lagu pocong-pocong. Pocong-pocong. Lagu dia milik boleh ya? Okey, bagilah tepukan kat makcik ni. Bagi semangat. Ui, adik tu tepuk main belon takkan. Tak, aku rabat kat tadi. Tak, sebelum tu tak. Ramai kawan-kawan lama yang tak nak tak jumpa lama no. Sebelum PKP dulu no. Minta maaf lah PKP kat dalam mengaji pondok. Ada. Belakang lah ada. Jangan jawab Aku. Ada tak? Okey, kita cek sikit lah. Elok. Belakang lah. Kalau dengar kita on terus lah. Ada ke bang? Ui. Aku colek lagi. Okey. Kita nak bagi hadiah macam support Hampa Mak Badu. Dulu pada serai tak lagu ni. Pada serai dah lagu ni Pasal serai wangi pun dulu siapa bisa tengok kat dalam main pada serai tu. Ada kan? Tapi alhamdulillah lah Pak Haji pun main support kat dalam. Pak Haji jaga. Ada yang Pak Haji main tengok kat dalam. Dia letak kepiah. Dia pergi belakang je. Tak tahan tu. Gelok kan. Okey bang. Okey. Lama dah tak ada. Okey tak. Dulu kat dalam pergi tengok wayang. Ada grup metal punya orang. Rock gila-gila abang ni. Rambut sampai pukul lari.
Masuk satu bank, satu bank lah 4 orang masuk wayang. Ni, tengok pakaian mereka punya garam. Macam duk ni, baju kubur ni berasak ni. Lain-lain tengok gambar bolong ni dah. Bagi kursi gaji 3 belum teriak 4 orang dah kan. Jangan main Hindustan lah, ada aura. Ya bang? Jelek lagi dong. Okey, kita nak buat lagu Boleh Turia. Bang, tak ada dah, tinggal tak ada. Alhamdulillah. Peyek. Syok lah tengok ni basikal tu. Okey. Mungkin dia terkejut, apa ramai sangat. Ya bang, elok. Budak ni. Ni bukan budak segi biasa-biasa lah. Ni waterproof ni budak. Peluh macam mana pun kena ayak, dia tak luruh. Makcik yang duk tanya tu, pasal kau tahu tak luruh, pasal dia campur dengan kapur katus soda. Belok. Boleh kan? Try. Dia belok. Ada kan? Ya. Tepuk dah sikit kawan. Boleh apa? Lepas. Hari. Okey now saya backup kanan sikit nah. Kita tolong cari adik main sikit. Adik mandu dengan pak cik. Mana mama? Main dengan siapa? Pak cik, Tok Wan lah. Main sini dengan pak cik. Ni, Tok Wan ni style tau. Bukan kopi sikit bang. Okey, adik 2 tahun ni tahu dengan pergi mana nah. Okey. Kita nak cari pasangan adik. Boleh tak nak? Nak depan ni. Adik main depan ni. Mai. Ini dia bagi tepuk dia. Tepuk lah tangan tu adik. Budak kecil berani. Kenapa? Kita nak cari lelaki ke perempuan? Ikut suka. Nak cari tengah-tengah boleh. Tapi Kak Nam janji dengan Pak Hari. Okey. Jangan duk main mata, jangan duk mengorak tau. Depa duk morat kat Nam. Dah ni takut lagi kenal lagi orang lagi jenuh bang. Aidai. Andai tengok buat pasal dengan aku kali. Melawak je. Okey. Ada tak suka rela? Tidak pun saya tarik tangan. Mai. Dia turun tengok. Mai. Okey, kita cari jantan tau. Tu, mai lah. Yang mana? Hari belakok. Mai. Oh tu yang duduk atas tau. Nama apa? Dren. Tu. Tu depa panggil atau men. Ni. Dulu kan nak panggil Tora. Dia tak. Bukan tak apa abang kan. Okey, jom buka lagu sikit lah. Geng-geng lelaki yang nak boleh dah. Taki. Abang boleh bang. Abang handsome. Kak Nam dia suka handsome. Dia suka yang jambang. Yang tak ada jambang dia jambang. Loh. Dia. Rupanya tu lah media kuning. Kenapa? Kak Nam yang suka yang ada janggut ke, ada jambang ke macam mana? Kak Nam kalau boleh lah.
Kak Nak suka yang ada lesung batu. Yang ada lesung batu. Okey. Bukan tenggelam mah, timbul. Allah ha. Hidung. Ha. Macam Kak Nak mah. Hidungnya Kanau. Apa tak apa lah, janji dia main. Ni Kanau. Awak saya nampak beling Kanau lah. Kak Nak. Saya nak temu ramah sikit Kanau. Oh, video lama tak Bukan jumpa. pakai susuk lah, bukan pakai susuk. Ni. Ya. Kanau pagak bawah lepas mana? Apa perasan tak saya tengok pagak bawah. Pagak ni dia kena rempuk. Allah. Tapi tak apa, bau dia Kak Nak. No? Okey. Hari. Ya. Oh, pagang tau, tadi selok topi. Jangan. Ni orang pada sorai mana tahu awak leceh. Yang tu lah gila. Gila. Okey, ada apa? Ada apa? Coba main Tak dia. payah takut, kita tak Main lah, kita sporty. tengok on tak on dia. Mana kita cari di mana. Abang pergi. Tu. Abang pergi jauh boleh tak? Ada pun. Tak payah. Mana dia? Tu. Yang mana? Tu yang panjang-panjang yang gigi. Main. Macam kenai. Allah, dongkak tu balai juga. Ni dia lama tak jumpa Pak Ngah. Baik. Apa khabar Pak Ngah? Ya Allah, sihat dah. Nanti baik ada Pak Ngah suka relawan. Ni dopi dan Jangan pegang tangan lama. Lagi batal yang semayang. ni sos dopi dan duduk dulu ni. Dengan Pak Ngah. Pak Ngah. Lawak ya. Ni Pak Ngah. Pak Ngah yang duduk dekat kan. Lagi ada magnet. Hampir duduk jauh ni boleh tak? Ni hang ni hampir tak dandan terus dah. Dok tu sepek mata. Ni kena salam dulu. Aku nikahkan akan dikau. Dah jauh ya kan. Okey. Jangan, tak duduk minggin kau. No, ni. Lama tak jumpa Pak Ngah. Pak Ngah pegang. Pak sihat lah. Kan Pak Ngah. Okey. Hari ni kita buat menari tiang Pak Ngah. Pak Ngah main duduk depan. Duduk depan sikit Pak Ngah. Weh, kenapa mas? Main lah menari. Hang kira nak tengok kan. Okey. Abang D boleh ke? Ada lagi. Kita pun cikgu kita. Ada lagi. Aduh. Siapa lagi main? Ada lagi tak? Main pun. Tu. Mana? Tu dekat rupa dah. Yang duk tunjuk je. Ni belah ni. Belah ni. Agak takut apa ni. Okey. Ni kalau tak hati Abang Zali boleh ke Abang Zali? Main. Abang ni. Ayah. Main. Naik. Abang tengok. Kita sedah yang tarik tangan. Hari ni lelaki orang lah. Hang kata suka lelaki orang. Lelaki orang tak suka lelaki berang semua. No. Melawak bang. Ya. Asal lah. Ni hang dengan duduk sangat. Nampak ke tak adik Ni ni? kita dah bang, mau ni jangan takut. Menari ni tak kena terror nak panggil main. Dia menari sini pun kira menari. Tu dia. Kalau pandai lagu apa? Menari gitu. Ada. Tahu? Ha. Ke Kendari Medan perang. Kedeng. Lebih kurang itulah. Ada hadiah juga. Abang, baik. Kita tanya on tak on saja. Nabi, macam mana? Ada on tak on? Pun macam mana pun? Aduh. Cukup kan 3 orang? Cukup ke 3 orang? Cukup tak? Cukup tak cukup? Ni nak enjoy nampak. Adik kau kah? Tahu ikut. Dah, kita nak cari dah seorang lagi kena-kena. Kalau boleh kena lah. Ni yang duk menari dalam bilik riak orang ni. Mana? Siapa kak? Mai, adik lelaki seorang. No, boleh no? Adik perempuan. Kabuk. Ni. Adik lelaki. Boleh kau no? Adik ah. Dapat. Tepuk pada adik. Punya tinggi hari ni. Tu dia. Alhamdulillah. Salam pakcik. Jangan duk salam dia. Hari tak boleh lagi batal yang semayang. Jaga. Ada lagi loh. Ni jaga hari masuk dalam geng ni. Hari jangan. Okey, tepuk sikit kat Alwi ni. Alwi yang bijak cerdik. Seronok je. Adik, malu sini sikit dia jatuh. Alwi. Tak apa, dia memang lagu tu dia ceria. Kita tanya 2 kali ni. 2 kali ke? Kembang. Kembang kan tak? Tak jawab lagi. Ada. Ni adik ke? 2 adik, bukan kembang lah. Dua angguk. Ya Allah. Ni mak ayo mak ya dah. Tak nak. Melawak ya nak. Tak nak ni. Ramai tu no. Ramai. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Rasa macam saya ni Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan perempuan. Minyak yang lepas kata. Minyak. Melawak saja. Okey. Adik. Mau berlari? Mau? Tak mau pula? Ada hadiah? Mau? Ni. Aku beli. On tak on? Semua dia angguk. Jom, excited.
Kita tanya yang hari ni kita tanya nama no. Ya. Okey, dok adik. Hmm. Nama apa? Tu Nekin. Minta maaf kok, saya kurang dengar. Ni tutup telinga. Sekali lagi, okey. Nama siapa adik? Ha. Paku pagi ke apa? Wah, cantik. Oh, tak. Tak, bukan nak beli dia, tak lah. Okey, nama siapa adik? Tahu lagi. Pak I lagi kan? Oh, Pak I. Tepuk kan Pak I. Hakim. Sorry kau tutup telinga. Hakim, okey Hakim. Hak ni yang excited, yang mata tergeliak, mulut tenganga, yang hidung kembang kecut ni nama apa comel ni? Apai lah, memang duk apai. Nama apa? Naufal. Kau dengar? Naufal lah. Tepuk. Baru aku boleh senyum lah. Jangan takut. Okey, adik. Apa ni tanya? Hang, tak tanya. Tanya lah, dia duduk. Adik nama apa adik? Comel sangat. Ha. Dia jawab dapat lah. Ni, dia tanya kat nak. Ni. Mayang Isya ada lagi tadi dia Mayang Isya. Aku ingat simpan lepas Isyak. Nama apa? Sekali lagi. Dia duk tanya, dia tak puas hati lagi. Solat ke tak tadi? Tak ada Tanya sekali lagi saya. Alisha. Aku terpukau. Ya Allah. Nama dia buat nak terpukau. Alisha kah? Dia jawab dengan tangan belakang. Itu besar ni polis ni kau. Tak tahu. Dengan ni polis kan gad? Polis. Gad pun tak apa? Pening Mangkulim. Pening. Lagi apa? Apa dia adik? Apa ni? Nini. Maini. Oh, nyanyi. Apa lagi janji hang bahagia no? Kita tanya nama ni abang-abang kita. Okey, abang kita yang berbintai. Hang duduk jauh fikir video tanah kira nak bergatai ya. Assalamualaikum bang. Tak lah tengok. Ya, waalaikumsalam. Nama Haji bin Osman. Oi. La ilaha illallah, orang lain tanya, orang lain jawab. Nak kuih tak sikit. Duduk dia. Nama apa? Ayat Yasin kat dah mana? Sazali Ahmad. Nun masih kuih tak ni. Sazali Awak Ahmad. nampak ketat. Oi. Anda bingung tak DJ tu buat apa? Makan kuih tak. Abang Kali. Okey, abang Kali, terima kasih. Ni yang seorang lagi yang tinggi. Tinggi pada kuih. Oi, lawan toke. Ni jaga kena kita. Ni jaga Pak Ngah. Dia pada panggil nama Pak Ngah, nama betul Pak Ngah nama apa? Pak Ngah nama Ahmad. Ahmad Al-Bak. Pak Ngah jaga pagar luruh dia. Agak memang tak ada lah. Ni. Tak nak. Hang suka tinggi ke hang suka yang rendah-rendah? Dah lampai. Lampai. Pak Ngah main tak? Allah. Pak Ngah minta maaf kat nak dia gelak. No. Hei, maklum sajalah dia janda. Janda nak apa kat nak oi? Janda nak tekok. Janda. Lawa dia abang Ali janganlah sekali nak kira nak posing ah. Okey. Pak Ngah dengan Pak Ngah dengan abang Kali. Beli. Betul saya kata. Bukan askar kan? Bukan? Bukan ingat bukan askar. Kalau Pak Ngah betul. Pak Ngah bukan askar kan? Tu dia. Kalau kawat ni ketok padang. Dah pergi Pak Ngah. Padu. Ni main dah duduk sini. Tak pergi pergi lagi. Anda murat berapa tu? Okey. Kita nak buat pertandingan menari. Menari pilih lagu. Okey. Hampa siapa? Okey, macam beratur nak ambil Milo. Ni adik. Free kan. Ni enjoy. Buat tahu lah, buat macam ni semua ni expo. Okey. Okey, kita nak buat pertandingan menari. Juri dia adalah hampa. Bang, tutup mulut dia sikit nanti masuk lalat. Juri yang hampa tengoklah yang mana paling padu, yang mana paling orang kata apa? Montor. Montor. Ni tunggu bawa lu. Main duduk sini sikit. Ada ni sikit. Adik. Adik. Adik pun nak kawal tak?
Pusing ni orang. Kawan tahu. Ui, aduh gini baik. Dia duduk kali tu, main duduk kami. Oh, main duduk kami. Jangan tengah dari tadi tengah. Main duduk sini sikit ya. Ya Allah, jatuh lagi. Dia duduk tengah tadi. Tu dia. Main duduk sini sikit. Kau minta maaf kau jangan lawak lah. Tu dia. Lawak ni. Okey. Duduk Belakang apa? Ni jaga. Ni. Dia nak ding. Tak apa apa. Ni. Ni bila pusing sikit lah. Ini terlangak. Betul orang terlangak dari berlubang tadi. Okey. Sebelum tu kena nak tanya. Sebelum tu elok kan nak tanya dulu lah. Sebelum terlanjur. No. Okey, kat nak jarang tak? Dah tanya dah no. Alhamdulillah. Dulu bisa no pakai min telur no. Lelai jadi wayang kulit. Dah no. Okey nah, elok no. Okey, alhamdulillah. Okey, jom. Ni tak mau ubah ah. Nak ubah ke? Nak ubah. Bang, ni bukan pertandingan ni pengakap bukan ah. Pangau jadi pangau no. Dulu kat nak boleh bayang pangau masa budak-budak badan ya Allah macam satu day no. Misai tu kat nak geram. Awak potong dulu pergi melengkoi elok ah. Tu kena boleh. Okey boleh. Ambil saya boleh. Ni. Okey. Budak ni. Ni comel sangat. Okey, kita nak buat lagu apa? Lagu apa paling elok kat depa ni? Okey, kalau boleh tu adik-adik kita ni makin jauh main depan sikit. Main sini ikut pecik sikit. Takut lagi kena. Lagu apa rancak depa? Takut kena ni lagi. Okey. Apa dia? Apa dah? Milo. Oh, Milo. Ni kena. Ya. Jangan sebut Milo satu je lah. Satu jaga. Allah Akbar lepa. Mainlah 6. Okey. Lagu apa elok ni? Bagi jaringan. Tak ada kena bagi. Dandu. Wih, tak Duduk boleh no. Okey, kerana nak katuk lagu Perawan atau tak nak. Okey, come on. Jom kita teruskan. Berikan tepukan untuk Kanam dengan lagu Perawan atau Janda. Ni jangan biar no, jangan bagi cat walaupun Tok Wan. Adik mampu kalahkan Tok Wan. Ni. Okey. Abang ni bagi saya depa Ustaz. Saya rasa tak sesuai di situ. Adik mengikut kena. Bayangkan ni Tok nak. Ni tu dia duduk sana. Pula sini pula. Main. Tak nak tengok okey tak belum Ni jaga dulu tengok kanak dia tu. Main. 3 orang ni 3 orang. Main adik lagi 2 orang. Takut berkeling ni depa tu lagi. Jangan duk tunjuk spoiler kat orang. Puji. Pusing ah. Kau ni. Sini. Jangan terus. Sini. Main dulu sikit. Tu dia. Okey, kita ambil lagu Combi. Okey, nah. Alright. Combi. Boleh tak? On. Kuat sikit on. Dia kata tak on. Lawak dah. Okey. Perlu renek keluar. Okey tak takut tak nervous Give me pass. Ui dah. Nah, saya mau kau. Orangnya kuat. Ada kah? Apa ni? Nak pergi mana? Melah bagi semangat kat adik ni. 3 orang ni saya duduk nampak buah mula payah. Tapi kalau ada guide, tak pergi tengok mereka kelupuk macam tu ikan kat darat tu. Tahu bang? Lot, mula tak ada orang guide biasa dia bang. Bagi pecah telur. Try buka topi bagi telur spotlight tu. Jangan. Ya Allah. Hang tadi kacau aku jaga. Lot yang tu 3. Kalau celok topi apa semua dulu. Bang, bot. Okey, ada tak? Okey, come on. Okey, sekali tepuk dah. Sekali tepuk. Okey, tengok depan. Ni, nak hadiah tak? Nak hadiah. Apa buat apa ni? Macam duk discuss apa-apa. Okey. Jom. Mari guide depan balik.